juga kan. Cuma bagaimana kita nak memastikan supaya kita ni ada kekuatan untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala. Pertamanya ialah dengan kita ingat kepada mati. Mati ni menyebabkan memutuskan kita daripada kelazatan. Apa yang lazat itu dunia. Jadi bila kita dengar berita kematian, kita kena rasa syukur ini kita masih hidup, kita ada kekuatan untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala. Kita takut juga kalau kita ni hidup tapi kita tak nampak rumah Allah, tak nampak solat, tak semayang, Quran tak baca, zikir tak ada, buat baik pun tidak, asyik nak bergaduh dengan orang kan. Ada juga perangai macam tu, buka celak mata pagi ni nak bergaduh je. Bergaduh kalau depan tu kurang ada sekali. Kita bergaduh dalam media sosial, bergaduh. Allah, buka celak mata nak bergaduh. Allah, tak payahlah buang masa. Hidup kita ni singkat.